Rasa nanti dia hancur. Bos tu lama sangat menunggu. Nak sikit belum siap. Mak saya buat sedap. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Wina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Hari ini saya nak buat sagu gula Melaka. Musim-musim panas ni, buat sagu ni, letak peti ais, makan sejuk-sejuk sedap. Ni ada air kat sini. Kalau nak sagu ni cepat masak, saya bagi tip. Ni ada air sejuk, letak air batu. Ni ada air. Lepas tu letak air batu. Biar air tu sejuk. Letak air batu. Letak lebih sikit. Letak lebih sikit. Agak-agak air tu sejuk lah. Kita pegang tu sejuk. Air sejuk. Lepas tu kita masukkan dalam air sejuk ni. Rendam sekejap. Rendam sekejap berapa minit je. Sambil tunggu air apa? Sambil tunggu air rebusan ni untuk rebus ni mendidih. Kita rendam sekejap. Jangan rendam air biasa tau. Rendam air sejuk. Kalau rendam air biasa nanti dia hancur. Kalau rendam air sejuk dia tak hancur. Okay, sambil tunggu ni, saya pun nak masak. Dia punya ni apa? Gula merah. Ni saya ada gula merah ni. Gula merah saya nak rebus. Tambahkan air. Syuh. Tambahkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Cairkan gula merah ni, kita cairkan dulu. Saya cairkan gula merah ni. Jadi cair. Sambil kita kacau-kacau, gaul-gaul, kacau-kacau biar dia cair. Okey, ni air untuk rebus. Dia sekejap je. Nampak tu, dia dah kembang. Kita kacau-kacau. Dia tak hangit bawah. Okey. Air dah mendidih. Saya nak masukkan sagu ni. Sagu dah tak habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul-gaul, kacau-kacau. Kecilkan api sikit. Dah lama juga saya tak buat sagu gula Melaka ni. Lebih kurang dalam 2 tahun lepas kot. Masa puasa masa tu. Kalau tak silap saya lah. Saya pun dah lupa. Selalu budak-budak kalau nak makan beli. Beli je kat kedai. Kadang kita tak ada masa, tak cukup masa nak buat. Ni saya ada masa, saya buat lah. Sekejap je dia dah kembang. Jadi kalau kita rendam air sejuk, dia cepat masak. Kalau kita tak rendam air sejuk, lama menunggu. Masa merebus tu lama sangat menunggu. Sambil kita kacau-kacau dia punya gula ni. Kecilkan sikit api. Ini terlebih air. Biar dia pekat sikit. Biar dia pekat. Sambil tunggu, sambil kita kacau-kacau. Biar dia tak melekit bawah. Biar kuah dia tak hangus. Ni dah separuh masak. Saya nak masukkan warna merah. Perisa rose, warna rose. Biar ada bau wangi-wangi sirap ni. Ada warna sirap, saya guna warna sirap. Ikut selera masing-masing. Pakai warna sirap.
Bismillah. Saya buat satu warna aja. Buat satu warna aja. Kali ini saya tak tapis. Maksudnya tak payah bilas pakai air. Biar dapat banyak. Kalau kita bilas air dapat sikit. Banyak yang ikut air dah terbuang. Ni pun dah mendidih, dah berbuih dah. Boleh tutupkan api. Tutup api. Hah? Nak sikit? Belum siap. Tahu tak ni apa? Tak tahu? Sagu lah. Sagu gula Melaka. Wah. Tapi kalau makan sejuk-sejuk, besok baru boleh makan. Ke malam nanti ke boleh je. Ya, nak simpan peti ais dulu. Nak malam nanti makan. Dengan cuaca panas ni, makan sagu. Sedap. Tak dalam peti ais sejuk-sejuk. Sedap. Masak dah. Apa dia? Ya? Boleh tak pinjam? Itu? Main kat sini je boleh. Main kat luar tak boleh. Ni papa punya lah. Dia tahu. Susahnya. Dia dah sejuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tapis. Saya tapis takut gula merah ni kadang kan ada macam pasir-pasir macam tu sikit kan. Sebab tu dah saya tapis. Kadang ada sabut-sabut kelapa ke apa ke macam tu lah. Ni saya ada cawan. Ada gula, apa nama ni? Susu cair, ikut selera lah. Nak guna susu cair apa, ikut selera masing-masing. Saya nak buat ni. Letak dalam cawan. Ni sengaja saya memang tak bilas air. Saya tak bilas air sejuk. Biar dapat lebih sikit lah. Tak apa, kita makan sendiri. Ni kalau nak macam kasar-kasar sikit boleh kurangkan air. Ini saya buat lembik sikit. Tu saya lebihkan air. Bismillah. Letak gula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Letak gula. Lepas tu letak sagu. Lepas tu letak susu cair. Bismillah. Macam ni. Dadah. Lepas tu kita simpan peti ais. Buat banyak-banyak. Ni dapat 12 cawan. 1, 2, 3, 4, 5. Satu cawan lagi mana? Oh, 11 lah. Ya Allah. Lupa yang satu kakak dah makan. Ni ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Dapat 11 cawan. Sebetulnya 12. Tapi yang satu cawan kakak dah makan.
Okey, dah siap. Dapat berapa? Dapat 11 cawan. Okeylah. Untuk makan anak-anak ni. Letak peti ais, makan sejuk-sejuk. Sedap dengan cuaca panas ni. Tapi anak-anak kalau dah sejuk tak boleh tahan. Tak payah tunggu besok. Malam nanti pun dia orang dah makan. Okey, saya simpan peti ais dulu. Ni ada 11 cawan. Sebenarnya dapat 12, tapi kakak dah makan tadi satu. Kita masukkan dalam peti ais. Bismillah. Nak makan boleh, Ma? Boleh. Sudah? Sudah? Belum? Dah lama tak makan kau ke lah? Makan dia. Ni yang itu. Sudah? Enggak. Alhamdulillah. Sudah bang? Memang gonjang macam tu pakai sudu lah. Gula banyak. Dah sikit-sikit macam ni pun. Ni pun dah manis lah. Dah, boleh makan. Dah manis ke? Manis. Mau pun nak rasa lah. Susu tak? Susu kecil. Susu baby ada. Sedap. Dah tak? Dah sejuk? Kurang sejuk lah. Sejuk sikit kan? Kalau tu boleh tunggu sekejap. Boleh tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahan? Masuk pertandingan apa? Pertandingan buat sagu. Pertandingan buat sagu. Sedap. Nampak sini? Nampak tak? Sedapnya. Ni saya pun duduk kat tepi sini. Nampak ke tak ni? Sedap. Sagu gula Melaka. Bismillah. Tak pernah langsung nasi makan sagu. Ada lah dulu. Masa tu nasi kecil sikit. Kurang. Sebab masa tu nasi kecil lagi. Sekarang nasi dah besar kan? Dah besar, dah boleh makan semua kan? Sedap tak? Dah sejuk. Tapi kurang sejuk. Sejuk sikit lah. Baru letak tadi. Sedap. Lagi? Lagi? Makanlah. Senyumlah muka tu. Ngantuk. Dia penat main. Penat bermain. Hari ni kan cuti. Cuti sekolah. Cuti sekolah. Jadi bermain je dengan kawan dia tadi. Cukup untuk satu hari makan. Tak tahu lah Mama. Cakap semua orang masakan Mama tu sedap. Sedap, memang sedap. Semua orang pandai buat. Jadi kalau cuaca panas besok balik sekolah. Sagu ni sejuk Balik sekolah dengan cuaca panas tu. Makan sejuk-sejuk. Sedap. Ni tadi Mama tapis. Ni kalau tak tapis tadi lagi dapat banyak. Saya tapis.
Jadi kurang lah. Marah suka nak. Dia tak biasa makan lagi. Dia boleh rasa sikit-sikit tu boleh lah. Dia tak biasa makan. Dia baru nak belajar makan sagu. Tapi tak. Habis. Tak apa. Tengah belajar kan. Mana tutup sama? Tutup lah. Saya tak biasa makan. Saya baru nak belajar makan. Ya. Tapi mak saya buat sedap. You, sedap. Terima kasih. Sama. Suka puji. Apa geleng-geleng kepala? Ni dah habis berapa? Dua cawan. Abang dah habis 2 cawan. Ni si adik punya tak habis. Dia tak biasa makan lagi. Dia tak biasa makan lagi. Tu tak habis. Baru nak belajar makan. Dia kalau pasal macam jeli-jeli tu macam ada santan ataupun ada susu-susu cair macam ni. Dia tengah menyesuaikan rasa tu. Dia belum terbiasa lagi. Kalau abang je tu dia dah biasa makan. Kakak pun dah biasa makan. Si adik ni tak biasa. Sebab masa tu kecil lagi. Oh, mari ikut